salam sejahtera kepada Cikgu Khadijah dan juga semua kawan-kawan saya. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang kajian saya berkaitan pelaksanaan pentaksiran Linus kepada murid disleksia. Okey, jadi saya akan loncat terus kepada Linus. Okey, jadi Linus ni dia adalah satu penguasaan literasi dan numerasi yang secara berperingkat. Kerana Linus ni dia akan dilaksanakan setiap 3 bulan. Okey, kita pergi terus sini. Okey, jadi setiap 3 bulan ni cikgu ataupun sekolah tu akan melaksanakan Linus ni kepada tiga tahap murid, iaitu tahun 1, 2 dan juga 3. Okey, jadi apa jadi kalau murid ni dia tak dapat lepas Linus tu? Jadi dia akan pergi kepada pemulihan Linus selama 1 tahun. Dekat sini peringkat 2 selama 1 tahun, dan bila dia tak lepas lagi Linus, dia akan pergi kepada peringkat 3, iaitu dia akan jawab satu instrumen, iaitu instrumen pengesahan murid mempunyai masalah pembelajaran, untuk dia tengok sama ada murid tu ada masalah pembelajaran ataupun tidak. Sebab dekat sini kita nak membezakan dia sama ada murid itu ada masalah pembelajaran ataupun murid tu dia tak dapat adapt dengan suasana sekolah dia. Okey. Dan apabila kita tahu murid tu ada masalah pembelajaran, maka murid tu akan kita refer kepada klinik kesihatan dan dia akan didiagnose sebagai masalah pembelajaran, murid masalah pembelajaran. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada masalah pentaksiran Linus ni. Okey, jadi satu, konstruk penilaian Linus ni dia terlalu umum sebab berdasarkan kajian Kasim ni, dia cakap bahawa dekat konstruk 4 dan 5 dia tidak menyatakan secara jelas bentuk suku kata tertutup bahasa Melayu. Okey, contohnya ni saya telah dapatkan senarai konstruk Linus bagi bahasa Melayu. Konstruk seperti yang saya telah highlight kat sini, konstruk 4 dan 5 tu dia punya keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup tu bagi 4 dan 5 tu sama. Tapi yang membezakan, bagi 4 tu dia suku kata, tapi untuk 5 tu dia dah mula perkataan. Jadi dekat situ dia akan membuatkan guru yang mentaksir Linus tu jadi keliru, dan kemudian akan jadi ketirisan dalam result pentaksiran tersebut. Okey, jadi kedua, masalah bagi pentaksiran Linus ni adalah fokus intervensi dia. Sebab Linus ni dia dah berhenti pada 2019, tapi KPM ni dia lebih kepada pembelajaran bersepadu. Sebab dalam kurikulum KSSM Semakan 2017, literasi dan numerasi tu sudah mula dititipkan dalam semua mata pelajaran melalui EMK lah. Jadi dekat sini Linus tu sudah mula tidak relevan sebab benda yang sepatutnya kita mentaksir tu kita telah masukkan dekat dalam subjek-subjek lain. Contohnya macam bahasa Melayu, kita boleh masukkannya dekat dalam sains, matematik, pendidikan agama dan sebagainya. Okey. Akhir sekali kita pergi kepada cadangan penyelesaian. Jadi saya mencadangkan dua cadangan penyelesaian bagi pentaksiran Linus ni. Satunya kita guna pentaksiran yang lebih spesifik seperti DSM-5 untuk kita tahu untuk kita diagnose sama ada murid tu ada masalah pembelajaran ataupun tidak. Sebab DSM-5 ni dia ada kategori sendiri untuk klasifikasikan masalah pembelajaran. Dekat dalam DSM-5 ni dia ada 3 kategori, iaitu ADHD, autism dan juga masalah pembelajaran. Dan disleksia ni dia dikategorikan bawah masalah pembelajaran. Okey. Jadi yang kedua saya mencadangkan ini buku untuk DSM-5 tu. Yang kedua saya mencadangkan untuk menggunakan pentaksiran yang lebih relevan. Dalam dalam KSSM Semakan 2017 ni dia sudah introduce PBS ataupun pentaksiran berasaskan sekolah, dan di bawah PBS tu kita ada PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Dari PBD ni kita boleh melaksanakan pentaksiran tu setiap kali proses PDP. Jadi dia lebih relevan dengan pentaksiran murid kerana kita boleh dapat result tu setiap hari berbanding dengan Linus di mana kita result tu kita hanya dapat 3 bulan, dan progress dan juga perkembangan murid tu kita tak dapat nilai dengan lebih teliti lah. Okey.
Jadi itu saja daripada saya. Ada sebarang soalan? Ini rujukan. Okey. Ada soalan seperti yang lain dah dengar masa kawan awak bertanya, saya nak tengok soalan-soalan yang tanya. Okey, tadi awak ada sebut tentang DSM-5 kan? Yes. Apa yang awak faham DSM-5. tentang DSM-5 tu kalau berkaitan dengan pentadbiran? Okey, jadi apa yang saya faham tentang DSM-5 ni dengan pentadbiran adalah DSM-5 ni digunakan untuk diagnose sama ada murid tu dia mempunyai masalah pembelajaran ataupun tidak. DSM-5 ni dia lebih kepada perkara satu buku ataupun satu pentadbiran yang telah approve oleh ramai doktor, sebab dekat sini dia nyatakan bahawa DSM-5 ni mengumpulkan seramai 160 orang profesional dalam bidang psikometrik, psikiatrik dan juga psikologi untuk menyumbang pendapat mereka berkaitan topik-topik dekat dalam buku ni. Contohnya macam masalah pembelajaran tadi. Jadi dekat sini saya nak kukuhkan lagi saya punya pendapat sebab kenapa DSM-5 ni relevan untuk digunakan sebagai pentadbiran sama ada murid tu ada disleksia ataupun tidak, sebab DSM-5 ni menggunakan pendapat daripada profesional dalam bidang perubatan berbanding dengan di sekolah kita menggunakan pendapat guru yang tidak ada ijazah dalam bidang kedokteran. Okey, terus dan dari segi tadi awak kata awak kurang setuju dengan Linus. Apa awak cakap tentang Linus? Apa pendapat awak tentang Linus? Saya Linus adalah satu pentadbiran yang baik, tapi ada juga beberapa aspek yang kurang sesuai. Contohnya macam dekat masalah pertama tadi, saya nyatakan bahawa konstruk penilaian Linus ni terlalu umum, sebab dekat dalam rubrik bagi bahasa Melayu, dalam rubrik bahasa Melayu dekat konstruk 4 dan konstruk 5 tu dia punya penyataan tu sama tapi contohnya berbeza, dan di situ akan membuatkan guru yang melaksanakan pentadbiran tu dia akan jadi confused, sebab mungkin 4 dan 5 tu dia akan gabungkan ataupun 4 dan 5 tu level dia akan terbalik. Contohnya macam mungkin konstruk 4 tu cikgu tu dah mula gunakan perkataan menggunakan suku kata tertutup, manakala konstruk 5 tu dia menggunakan suku kata tertutup je. Jadi dekat situ dia ada macam masalah sikit lah daripada rubrik Linus bahasa Melayu. Untuk bahasa Melayu sajalah. Berdasarkan yang saya kaji bahasa Melayu. Okey, yang lain ada soalan? Ini tak ada. Tak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.